Jadi apa perubahan yang saya nampak? Tapi saya nampak sekarang ni umpama macam aquarium tu baru dibersihkan. Doktor ada periksa kedua-dua mata saya. Kat situlah dia ada mentionkan berkenaan dengan bahagian kanan yang ada katarak. Oh, selama ni saya tak tahu yang mata saya ni ada masalah katarak. Saya tak perasan yang ada katarak tu. Kalau tak pakai spek tu memang tak boleh baca langsung, jadi blur je. Lepas tu satu lagi, mata saya pedih. Sampai wife saya kata kenapa mata putih jadi merah kan. Alright. Kau okay? Okay. Alright, very good. Ni selepas saya dah buat operation tadi. Jadi apa perubahan yang saya nampak sekarang ni, umpama macam aquarium tu baru dibersihkan. Jadi cahaya ni nampak macam lagi cantik berbanding dengan sebelum ni lah. Ini saya dapat rasai sekarang lah. Jadi saya syorkan lah kepada anda, kalau ada masalah dari segi penglihatan, mata, rabun macam saya, katarak, dapatlah kita buat rawatan daripada usia yang muda ni lah, supaya macam ni lah. Walaupun tengah pasang macam ni, tapi bila nampak, oh Masya Allah.